Mari kita pelajari tentang warna pelangi yang indah. Bagaimana pelangi terjadi? Pelangi ialah fenomena semula jadi yang berlaku apabila cahaya matahari dibiaskan oleh titisan air hujan. Ia menghasilkan 7 warna yang cantik dan tersusun. Pelangi sering muncul selepas hujan ketika matahari mula bersinar. Pernahkah kamu melihat pelangi? Ia sangat indah. Pelangi merupakan fenomena alam yang sangat menarik untuk dipelajari. Warna-warna pelangi mengikut urutan adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Urutan ini muncul dari spektrum cahaya tampak yang terurai saat cahaya matahari melewati titisan air di atmosfera. Setiap warna pelangi membawa makna yang indah. Merah melambangkan semangat, kuning membawa keceriaan, hijau melambangkan kedamaian, biru menenangkan hati, ungu simbol kemewahan dan keindahan. Semua warna ini mengajar kita bahawa perbezaan menjadikan dunia lebih indah. Apakah nilai dan pengajaran yang dipelajari? Pelangi mengajar kita supaya menghargai keindahan alam. Warna pelangi yang berbeza menunjukkan kepelbagaian yang indah, seperti manusia yang berbeza tetapi tetap bersatu. Pelangi juga memberi harapan selepas hujan, tanda hari yang lebih baik akan tiba. Pelangi bukan sekadar cantik, tetapi juga simbol keindahan dan harapan. Mari kita jaga alam sekitar supaya fenomena semula jadi seperti pelangi terus dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Sekian sahaja dahulu, semoga bermanfaat buat semua.